Hai, untuk video kali ni kita akan buat Ninso haul. Banyak kan? Kalau nak tengok apa yang saya beli, tengok video ni sampai habis, okey? So untuk Ninso haul kali ni, saya banyak beli pakaian, okey? Pakaian untuk anak saya dan untuk saya dan juga makanan, okey? Okey, so saya repeat lagi pergi dekat Ninso sebab utamanya nak beli seluar untuk anak. Seluar panjang, seluar pendek untuk anak lah. Macam-macam ada dekat sini, macam-macam corak. Ada untuk saiz yang kecil, ada untuk saiz yang besar. Baju pun ada tapi tak banyak, berapa helai je lah. Kena pandai pilih corak yang menarik. Jadi macam-macam pilihan lah. RM2.60 je sehelai. Okey, lepas tu pergi dekat bahagian makanan. Teringin pula nak beli Oreo ni kan. Macam-macam biskut ada dekat sana tapi kita ni kena kontrol kita punya nafsu kan. Beli apa yang perlu saja ataupun beli 1-2 cukup lah, tak payah beli banyak. Kita kalau shopping ikut nafsu ni terlebih-lebih kita membeli, betul tak? Duit dah habis sekarang. Jadi kita berpada-pada lah gitu. Okey, lepas tu kat bahagian sini keropok. Obviously setiap kali pergi Eco Shop ke, pergi Ninso ke, mesti akan beli at least 1 keropok lah. Yang ni ada macam-macam keropok. Ada yang saiz kecil tapi bundle banyak. Lepas tu yang ni saiz besar tapi dia dapat 2. RM2.60 dapat 2. Yang ni adalah perisa sotong. Okay, lepas tu ada cotton candy ni sedapnya, ya Allah. Lepas tu ada macam-macam perencah ya. Dekat sini kalau korang nak beli perencah apa-apa pun pergilah dekat Ninso ataupun dekat Eco Shop ke, memang lagi murah daripada dekat kedai. Saya dah beli dah perencah dekat kedai ni, memang sedap sangat. Memang recommend. Lepas tu ada juga paket-paket minuman macam ni. In case kalau korang nak try minuman baru tapi tak nak beli paket yang besar, boleh beli paket yang kecil macam ni lah. So saya ambil yang milk tea. Ada banyak lagi perisa lain. Okey, kita start dengan pakaian dulu. Boleh? Okey. Dekat Ninso ni, kepada siapa yang tak tahu, ada juga pakaian untuk budak-budak. Okey. Seluar panjang, seluar pendek, baju adalah sikit tapi tak banyak lah. Okey. Lepas tu ada kalau macam untuk orang dewasa pula, macam ada stokin, ada benda-benda macam tu lah. Okey, tapi tak banyak sangat lah kan. Okey, so apa yang saya beli, saya banyak beli seluar untuk anak saya tau. Okey, so untuk barang yang pertama saya beli ni. Ni adalah seluar. Okey, seluar ni seluar panjang. Dia boleh digunakan sebagai seluar formal jugalah. Okey, dia stripe macam ni. Memang cantik sangat ya. Nampak? Dia warna hitam. Okay, and then dia kat sini dia stretchable. Lepas tu dia punya kain tu dia punya kain tu jenis kain yang tak panas lah. Dia bukan kain jeans tapi dia kain yang agak tebal juga. Macam ni. Okay. Jadi dia selesa lah pakai. Comel kan? Kalau pakai dengan kalau pakai dengan t-shirt, dengan kemeja, memang sesuai sangat-sangat lah pergi event ke apa ke kan. Pergi keluar jalan-jalan, cantik sangat. Okay, so seluar yang kedua saya beli ni. Seluar warna hitam juga. Okay, seluar panjang. Okay, dekat sini dia ada stretchable macam ni. Dia punya texture macam ni. Boleh nampak tak tekstur dia? Yang ni agak tebal, okey. Jadi tak nampak. Kain dia tak panas sangat, tak sejuk sangat. Macam tu lah, okey. Tapi sesuai lah untuk bawa pergi jalan-jalan. Seluar ni kita boleh gantikan seluar jeans. Macam tu. Cantik kan? Harap-harap muat lah. Okey. Seluar yang seterusnya adalah ni. Yang ni adalah seluar untuk dekat rumah ke ataupun untuk yelah kalau nak bawa keluar pergi groceries ke. Cantik kan dia punya corak. Macam ni. Warna biru. Okey. Dekat bahagian bawah ni warna putih lah.
Yang ni pun stretchable juga. Okey. Setiap satu seluar ni RM2.60 sahaja. Murah kan? Okey, lepas tu saya beli seluar pendek pula. Seluar pendek untuk anak. Tada! Cantik kan? Comel kan dia punya corak? Yang ni macam biru-biru, biru-biru teal macam tu lah. Cantik sangat. Pada saya cantik lah. Okey. Dia punya jahitan ke apa ke okey. No problem. Tak adalah teruk. Lepas tu sini stretchable. Okey. Jadi senang. Lepas tu ada lagi seluar. Seluar pendek satu lagi. Yang ni. Yang ni base dia warna hitam. Lepas tu ada basketball. Okey. Comel sangat ya korang. Comel sangat. So ada getah macam ni. Ni seluar pendek lah. Cute kan? Lepas tu saya ada beli baju. Baju untuk anak. Tada, comel kan? Baju tak banyak tau. Sikit je. Lepas tu size pun apa yang ada dekat situ je. Okay. So saya rasa yang ni comel. Jadi saya belilah. Dia tak ada corak tapi macam dia punya combination warna sangat saya sukalah. Okay. Dekat bahagian sini dia berlubang-lubang macam ni. Kain yang jenis lubang-lubang jadi dia tak panas. Okay. Macam ni. Tada! Ini kita boleh matchingkan dengan seluar yang tadi. Okay. Matchingkan dengan seluar macam ni. Seluar ni. Jangan seluar ini. Comel sangat. Macam ni. Comel kan? Simple but nice. Okay, so seterusnya dekat situ ada seluar pendek untuk budak-budak. Tapi seluar pendek yang ni besar gila ya, besar sangat-sangat. Jadi saya pun try lah ambil satu kan, yang ni. Saya try ambil yang ni warna pink, nampak getah dia. Ni lepas tu dekat bahagian tepi ni dia ada stripe warna merah dengan warna kuning. Dia punya jahitan pun okey, tak adalah macam teruk sangat dekat sini. Macam tu sikit lah, okey. Tapi ni RM2.60 je, korang murah je. Besar kan, nampak? Besar gila seluar pendek ni. Jadi saya pun try lah kan, letak dekat leher. Wah, muat pula. Jadi saya belilah satu untuk saya pakai kat rumah. Comel kan korang? Cantik kan? Warna pink dia. Pink dia dekat kamera nampak macam soft, macam pink yang cair, tapi sebenarnya dia pink dia pekat sikit in real life. Pekat sikit daripada dalam kamera. Cantik kan? Saya tak try lagi. Harap-harap muat lah. Kalau tak muat, tak jadilah pakai. Okay. So itu sahaja untuk bahagian pakaian. So sekarang kita nak buat haul untuk bahagian makanan pula. Okey, jom. Kita keluarkan makanan dulu. Okey, tada. Okey, so makanan yang pertama yang saya beli adalah ni. Ni adalah Oreo original. Okey, yang ni kalau kat kedai luar mungkin RM3 lebih kot kalau tak silap saya. Tapi dekat Ninso RM2.60 saja. Dah lama sangat tak makan Oreo ni. Lepas tu saya beli keropok. Saya beli keropok. Ni 2 dalam 1 lah. Ni keropok beras. Okey, perisa sotong. Memang sedap tau. Keropok yang ni. So saya beli yang ni lah. Okey, dah lama tak makan yang ni. Okey, lepas tu saya beli ni. Tahu tak ni apa? Ni adalah cotton candy. Gula-gula kapas. Cantik kan? Comel kan? Ni warna pink. Lepas tu warna blue. Warna blue, warna pink. Saya tak makan lagi. Sebab nak buat haul dulu. Lepas tu baru saya makan. Tapi tak sabarnya nak makan. Saya memang suka cotton candy. Dulu masa budak-budak saya memang suka tau. Okay, so dekat sini dia seal lah dekat sini. Jadi so tak adalah angin masuk kan. Jadi macam ni. Cotton candy. Sedapnya. Harap-harap sedap lah. Okey, lepas tu saya beli ni. Ini adalah
milk tea. Okay, milk tea daripada brand Nutrigold. Kita dapat 3. So 3 paket ni RM2.60 sahaja. Saya tak sure sedap ke tak sebab yang ni saya baru nak try minum. Harap-harap sedap lah. Okay. So satu paket ni 30 gram. So kita dapat 3 jadi 90 gram lah. Okay. And then masa saya check out, okay, saya nampak dekat bahagian cashier tu ada banyak bag tau. Ada bag yang besar, ada bag yang kecil, kan. Jadi saya ambil ni. Bag yang ni yang cantik, yang warna gold, yang ada apa corak-corak yang cantik ni. Ini RM2.60 sahaja. Murah kan korang? So dia ni agak orang kata tak besar sangat, tak kecil sangat. Okay, so okay. Cantik korang kalau contohlah misal kata pergi mana-mana kan. Tapi pakai beg macam ni, jadi tak adalah rasa macam malu sangat kan. Nampaklah modern sikit kan. Tada! Okay, so itu saja untuk haul kita pada kali ini. Thank you so much for watching until the end. Jangan lupa tekan like and subscribe to my channel siapa yang belum subscribe, okay? So kalau korang ada any suggestion untuk video yang akan datang, boleh komen dekat ruangan komen dekat bawah. Okay, so itu saja. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye!